respon sebagai anak macam mana tuduhan pihak pembangkang macam semalam daripada Niza mengatakan apa ni? Tidak sensitif. Yes, tidak sensitif dengan memilih ibu sebagai calon. Tiada sebarang elemen paksaan. Memang telah dikonsult dulu dan ditanya baik dan diberi masa untuk mengambil mempertimbangkan keputusan itu, dan ibu kami juga membawa kami anak-anak duduk semeja dan untuk membincangkan sama ada sekiranya beliau dipilih sebagai calon dan apakah reaksi anak dan respon terhadap inilah. Dan kami 100% menyokong, dan ibu kami sebenarnya cukup bersemangat untuk meneruskan perjuangan papa tu. Tak ada sebarang langsung elemen paksaan, kerana kami tahu arwah papa tu memang cukup disayangi Kuala Kangsar, dan arwah tu cukup sayangi Kuala Kangsar. Dia melakukan yang terbaik untuk Kuala Kangsar, dan ibunya yang sentiasa berdamping dengan arwah ketika dia hidup tahu apa yang perlu dilaksanakan dan apa yang bakal dilaksanakan.